Jalan-jalan sini first time pergi di Bukit Jalil Recreational Park. Sekarang semua jalan di dalam dia, cari tempat yang tidak ramai orang supaya boleh buka face mask. Bukit Jalil Recreational Park. Semua ni di bawah dia ni ada kolam. Labi-labi banyak di dalam air dia. Tengok tu. Oh. Ada ikan juga besar-besar. Mari kita tengok ikan dia. Kura-kura. Taman ni keluasan dia lebih kurang 10.000 hektar. Tapi tidak pasti kalau 10.000 hektar begini. Wow. Kalau tengok kawasan sekeliling dia ni, dia bukan di tempat yang betul-betul hutan. Sebab sekitarnya residen, ada kondo, ada ini semua kondominium, apartmen. Sana tu tempat tinggal orang. Dia memang luas lah. Ini macam dusun buah-buahan, tapi ini pokok bukan pokok buah-buah ni. Ini pun semua bukan. Ini cuma pokok-pokok hutan biasa. Okey. Ada tandas awam je ni. Di tandas awam. Lepas tu semua jalan naik ke atas sana tu. Tengok ada apa di sana. Okey, jadi sekarang saya sudah jauh dari orang-orang semua di sana tu. Boleh buka face mask. Semua tengok lagi di kawasan-kawasan yang lain apa yang ada cantik di sini. Sebab saya tengok dalam gambar-gambar dalam video, banyak orang ambil gambar cantik-cantik. Ada apa itu dah lupa, tapi saya tengoklah nanti. Sana tempat orang berjoging juga. Sana lagi jauh di depan. Okey, tak apa. Sekarang semua terus pergi depan ni. Tengok apa yang ada di depan sana tu. Saya sengaja datang tempat ni sebab kebiasaan saya bukan tempat yang crowded. Kalau di KL ni, orang biasa keluar di shopping mall, lepak, tengok jalan mana-mana tempat yang diorang ada benda yang menarik, diorang tengok-tengok. Tapi saya tidak suka benda-benda begitu sekarang. Saya lebih suka macam ni, di alam, di luar.
Jalan ni macam dia berpusing pergi sana. Tapi saya tengok sini ada ruang. Okey. Saya ambil shortcut di sini. Tembus terus pergi bawah. Ini jalan shortcut pergi bawah. Ya. Dah sampai di bawah dia. Ya. Oh. Jadi tadi itu saya dari sana sebenarnya. First masuk dari sana, terus tembus di sini. Taman rekreasi ni biasa orang-orang yang datang sini kebanyakannya yang memang tinggal di area Bukit Jalil ini. Jadi diorang tidak perlu ke mana-mana tempat yang lagi jauh lah dari sini. Tapi saya tengok yang ada sini cuma kebanyakan yang saya tengok orang-orang Cina, orang Melayu kurang. Mungkin ni orang-orang Cina yang tinggal di kondominium ada di sini. Jogging jam 1 petang. Gila. Macam-macam. Tengok dari jauh, tengok betul-betul. Rupanya pokok getah semua. Banyak pokok getah dia. Tu orang-orang di sana bagi tahu jangan bagi makan monyet. Tapi ini diorang bagi makan monyet juga. Sekarang saya mau naik di atas sini nih. Mau tengok yang bagian tempat lain lagi. Ada apa di sana. Jadi di sini ni dia ada banyak dari bawah tu dia ada tangga naik sampai atas sampai di sana. Oh, ini macam tempat budak-budak nih di atas. Apa? Saya ikut sini. Oh. Aha. Nampak monyet begitu. Hati-hati. Kalau bawa makanan ataupun pegang telefon, nah jaga-jaga sebab kadang-kadang ada monyet dia yang terlampau berani, dia datang terus dia rebut, dia ambil, bawa lari naik ke atas pokok. Selalu saya tengok begitu jadi kalau pelancong-pelancong yang terlampau penyayang guna sama binatang ni, habis dia orang kena. Oh, ini macam kids playground. Sini kids playground.
helikopter yang meronda di taman ni. Ada helikopter meronda di taman. Ini jalan ni saya nak masuk tadi. Tadi di bawah sana semua sudah ronda-ronda. Jadi tiada apa-apa juga yang menarik. Mungkin saya salah tengok gambar di Google tu. Kondo lagi tinggi dari pokok-pokok semua. Aku berjalan-jalan melihat keajaiban dunia ini dengan langkah-langkah yang kau bagi hati ini. Wih, ada tiang bendera. Wah. Oh, ini biasa tempat terbuka begini, tempat diorang bersenam Qigong ataupun yang perkataan biasa kita dengar Tai Chi. Di sini kita patah balik. Baru dia sampai situ saja ada tiang bendera tu. Pusing lagi di arah yang lain, di tempat yang lain. Tengok-tengok apa lagi yang ada di Taman Rekreasi Bukit Jalil ini. Sunyi tapi banyak monyet. Aduh, kesian cari makanan. Kiri ke kanan, kiri ke kanan. Okeylah, pilih yang kiri lah. Ini kalau malam mesti cantik nih lampu macam ini. Hutan rimba, berjalan-jalan di hutan rimba. Lapar. Cari tempat makan dulu. Kalau tak ada, paksa balik PKL.
Ni ada satu section lagi yang belum saya tengok tadi. Mungkin sebelah sini pun sama juga. Ini apa nih? Macam ada lorong kuda. Oh, oke. Ini ada, sekejap saya sudah lupa. Dia macam tempat-tempat overseas punya. Kita tengok lagi deh. Oh, jadalah. Ini cuma semua tempat santai semua ni. Okey. Dah sampai satu section ni. Dia ada monumen-monumen yang terkenal di dunia lah. Macam ini monumen dari Peru, Machu Picchu. Tengok ni dia punya, cantik juga dia punya, dia orang punya seni boleh tahan. Wah, di atas dia dapat. Yang kini saya di atas dia. Okay. Di sebelah sini dia ada, ini apa? Ini macam okey. Kanada. Ada apa di Kanada? Ini macam rumah orang Indian punya konon. Ya, rumah-rumah orang Native American lah. Macam ni dia punya style rumah. So, kalau nampak patung-patung begini, ini memang Kanada punya Native American. Okey. Ini Kanada. Panasnya. Itu di bagian sana. Ini mesti, ini macam di Myanmar ni, di India. Tengok ni. Sini. Sini. Mana ni? Ini Thailand. Macam tokong
tokong-tokong di Thailand. Tutup kosong. Wish me luck. Wish me luck, good fish. Oke. Rehat dulu. Memang betul tempat ini luas rupanya. Patutlah dia panggil Recreational Park 1000 Step Bukit Jalil. Indonesia. Ini dia macam style rumah-rumah yang ada di Bali. Kalau di Bali itu macam ni lah dia punya ni, pintu rumah dia semua. Ini kolam. Kalau ini mesti semua tahu ni. Ini Melayu punya style. Oh, boleh duduk santai di dalam. Tupai. Japan. Ada pokok-pokok bambu begini, bambu bonsai. Memang Jepun punya laman. Dia punya laman rumah. Ding 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 ding. First time in Japan. Ikan ke? Wah, ada ikan. Human-human lagi yang memang cukup terkenal di dunia ni, di seluruh dunia. Saya sendiri pun bermimpi mau pergi sana. Ini dia. Ini windmill dari negara. Ini memang cukup senang lah mau ditekah. Ini dari negara Belanda ataupun dia punya international name Holland. Water fountain begini. Laman rumah. Biasa kalau di Europe beginilah laman rumah dia. Dia ada water fountain. Yang rumah-rumah klasik. Itu tadi monumen windmill ataupun kincir angin. Mana lagi? Sebelah mana lagi ada ni? Ini monumen. Entah ini rumah apa nih? Tengok rumah apa di kanan sini. England. Kalau style rumah di England begini. Tapi yang rumah klasik
ataupun dia dipanggil cottage, Craven Cottage. Ginilah dia punya style. Dah tahu bila mau sampai England. Okay, habis. Asalnya semua tempat sudah habis round tadi. Yang rumah-rumah tradisi dari seluruh dunia itu. Kita balik tempat asal tadi. Lagipun sudah petang. Petang macam ni ramai orang keluar. Okay. Kita pernah kucing-kucing di Taman Rekreasi Bukit Jalil ni. Sekarang mau balik rumah. Puas ronda-ronda tadi di dalam Taman Rekreasi di Jalil ini. Memang di dalam dia tu macam-macam ada apa ni? Ada monumen-monumen rumah-rumah tradisi dari seluruh dunia. Saya ada ambil gambar tadi, ada ambil video juga. Sekarang tunggu driver datang ambil. Driver Grab car. Dia minta ambil Grab car sampai LRT saja. Lepas tu dari LRT sambung balik ke rumah.